Sistem pendidikan kita bakal berwajah baharu. KPM baru sahaja melancarkan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Jom tengok apa yang berubah. Pertama, mulai 2027, pendaftaran darjah 1 kini seawal usia 6 tahun secara sukarela. Selain itu, bahasa Melayu dan sejarah kini wajib untuk semua warga negara di pelbagai aliran sekolah, termasuk sekolah antarabangsa dan swasta. Penilaian pembelajaran baharu pun ada juga. Untuk murid tahun 4 mulai 2026, fokus diberikan kepada 4 mata pelajaran teras. Manakala bagi tingkatan 3 mulai 2027, 5 mata pelajaran utama akan dinilai termasuk sejarah. Bukan itu sahaja, RM100 juta diperuntukkan untuk naik taraf bilik guru supaya lebih kondusif. Dan yang paling menarik, pendidikan TVET kini bermula seawal sekolah rendah dari tahun 1 hingga tahun 6. Terakhir, reformasi sekolah bakal menyaksikan 5 sekolah kebangsaan dan 5 sekolah menengah kebangsaan di setiap daerah dipilih sebagai sekolah inspirasi. Sekolah inspirasi untuk memacu kecemerlangan pengurusan dan prasarana. Marilah bersama menyambut hasrat baik KPM bagi merealisasikan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035.